Prasarana menyasarkan jumlah perjalanan penumpang mencecah 67,000 sehari pada tahun pertama operasi dan meningkat kepada lebih 117,000 perjalanan sehari dalam tempoh 5 tahun. Sasaran ini mencerminkan keyakinan kami bahawa laluan Shah Alam ini akan menjadi pilihan utama rakyat untuk perjalanan harian sekaligus membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas, mempercepatkan masa perjalanan serta menyokong agenda negara ke arah mobiliti rendah karbon. Dengan pembukaan laluan Shah Alam ini juga, prasarana kini mengendalikan 169 stesen rel transit merangkumi jumlah jajaran sepanjang 242.5 km. Di sebalik angka-angka yang saya sebutkan tadi, terserlah amanah yang amat besar yang dipikul oleh prasarana untuk memastikan lebih 1.2 juta perjalanan penumpang setiap hari berlangsung dengan lancar, selamat dan tepat pada masanya. LRT3 atau laluan Shah Alam merupakan pelaburan strategik negara yang akan mengubah landscape mobiliti di koridor barat Lembah Kelang serta memperkukuh daya saing ekonomi negara untuk jangka panjang. Pembukaan 20 stesen baharu di sepanjang laluan Shah Alam sejauh 37.8 km yang menghubungkan bandar utama hingga Johannesburg bakal memperkukuh kesaling hubungan serta menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama seperti bandar utama Shah Alam dan juga Klang.